Daerah Mersing terpilih sebagai destinasi kedua bagi program Jelajah Bandar Bersih Johor 2030. Pemilihan berkenaan mencerminkan komitmen Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SW Corp terhadap pembangunan lestari di seluruh Johor, termasuk kawasan pesisir pantai. Pelbagai pengisian menarik dilaksana di 4 lokasi seperti program gotong royong dan sesi penukaran tong sampah beroda baharu di Pusat Kita Semula Pandu Lalu di TRC, Taman Wawasan. Selain sesi libat urus kempen buang sampah ke dalam tong sampah, kempen hargai makanan elak pembaziran, aktiviti plogging bandar bersih serta program Trash to Cash dan Free Market. Saya berharap agar program-program sebegini akan lebih dilibatkan lagi masyarakat setempat. Sebab kita nak tanamkan bahawa kebersihan adalah tanggungjawab bersama. It's not SWM, SW Corp only. Tetapi kita bersama. Kalau kita boleh tanamkan semangat menjaga kebersihan dan tidak tinggalkan kotoran kepada orang selepas kita, saya rasa tidak ada sampah sekitar kita. Apa yang kami buat ini adalah bukan untuk diri kami sebenarnya, dan kami ingin bersama-sama dengan masyarakat bagi memastikan kebersihan di negara tercinta ini dapat kita capai, terutamanya di negeri Johor dan khususnya di daerah Mersing ini sebenarnya. Program tersebut merupakan hasil kerjasama Kerajaan Negeri, pihak berkuasa tempatan dan SWM Environment Senjam Berhad dengan sasaran pelaksanaan di 15 lokasi seluruh Johor menjelang tahun 2026. Jelajah Bandar Bersih Johor 2030 bermula di Johor Bahru pada 22 Februari lalu dan akan diteruskan di Kota Tinggi 24 Mei depan.